Assalamualaikum dan selamat petang kelas. Dalam video ini kita akan um, bina pengkalan data ini supaya dia rupa seperti suatu aplikasi. Jadi contoh yang kita telah bina sebelum ini ialah satu sistem. Kalau anda lihat di sini, di dalam sistem ini di atasnya pun ada title Pipe Fitters Revenue System. Begitu juga di sini, dan kita tidak ada pane, database objects pane di sebelah kiri, dan kita ada satu interface yang kelihatan simple ini, mana kita user boleh klik button-button ini dan akan keluarlah bahagian-bahagian seperti untuk kita mengendalikan customer dan inventory, untuk kita mencari dan memasukkan atau edit pesanan jualan dan juga penerimaan tunai. Begitu juga untuk kita mengeluarkan laporan dan juga query. Okey, dan kita di sini kita juga ada exit button. Jadi untuk kita laksanakan, untuk kita buat perkara ini ada beberapa langkah. Jadi kita kembali ke database kita. Jadi pertamanya kita buat satu borang. Kita create satu form menggunakan form design. Okey. Dan inilah di sini akan jadi template di mana kita menyediakan interface tersebut. Okey. Jadi dengan mudah sahaja di sini kita boleh masukkan butang-butang seperti mana yang ada dalam ini. Begitu juga kita boleh adjust warna background, kita boleh masukkan gambar, kita boleh masukkan nama title ini. Okey. Jadi kemungkinan pertamanya mungkin kita boleh ubah color. Jadi untuk color kita boleh right click saja dan kita pilih ni fill with back color, apa saja color yang kita rasakan sesuai. Okey. Kemudian kita boleh masukkan butang-butang yang kita perlukan. Antaranya ialah kita ada beberapa borang, jadi kita boleh masukkan butang untuk membuka borang customer. Jadi kita klik button design button dan kita letakkan di mana-mana yang sesuai, dan kita pilih di sini di dalam button wizard ini, kita pilih untuk kita gunakan form operation dan kita akan open form. Kita klik next dan kita pilihlah customer form. Next, dan kita boleh pilih open the form and show all the records. Klik next. Kita boleh letakkan teks sebagai customer. Dan kita letakkan komanya ialah customer untuk nama butang tersebut. Okey, jadi kita ada satu butang customer. Okey. Kita boleh lakukan benda yang sama untuk inventory. Selain daripada itu, apa lagi yang kita ada? Kita boleh buat untuk transaction. Ini adalah seperti biasa, iaitu untuk kita buka form. Invoice juga buka form. Nah, yang lagi 4 item ini dia bukan form tetapi dia adalah query seperti yang kita telah buat. Maka untuk masukkan ke 4 perkara ini, kita gunakan sama juga, iaitu button. Tetapi instead of kita pilih form operation,
kita pilih query, dan itu terletak di dalam miscellaneous run query. Okey, jadi apa yang kita ingin lakukan ialah, pertama kita ingin dapatkan total sales. Jadi total sales kita dapat daripada query sales one sales. Okey, kita ada satu sales query. Okey, yang ini kita namakan sebagai total sales. Okay, setakat apa yang kita bina, kita boleh saja mencubanya. Jadi contohnya saya klik button customer, dia akan buka customer information form. Kalau saya saya klik inventory, dia akan keluar inventory form. Dan kalau saya klik total sales, dia akan minta period untuk saya hasilkan maklumatnya. Okay, kita dapat jawapan query ini. Okey, kita kembali pada design view. Jadi kita boleh teruskan untuk kita memasukkan butang-butang yang lain. Okey, selepas kita dah memasukkan butang-butang itu, bolehlah kita memperkemaskan lagi borang kita ini. Sepertinya saya telah buat kotak ini untuk mengumpulkan jenis-jenis item. Jadi untuk kita buat kotak seperti itu, kita boleh gunakan tools yang ada di sini, seperti contohnya rectangle. Okey, kemudian di sini saya telah letakkan maintenance. Okey, jadi untuk kita letakkan itu, kita boleh letakkan label saja di sini. Kita boleh edit. Text style kita boleh buat transparent, atau kita boleh buat color yang tertentu seperti ini. Kita boleh ubah font. Mungkin font size kita jadikan 14, dan kita boleh adjust. Jadi kita boleh edit seperti mana sahaja yang kita kehendaki. Mungkin saya letakkan border style tidak ada border style. Okey, dan kita boleh teruskan untuk yang lain. Begitu juga kita boleh meletakkan gambar, iaitu mungkin gambar untuk simbol sistem ini. Jadi kita boleh letakkan gambar, kita gunakan ini image, kita letak di mana kita nak, dan kita carilah gambar yang sesuai. Dan kita boleh letakkan nama Pipefitters revenue system.
Okey, selepas kita membuat kemaskan borang ini, kita boleh tambah lagi perkara lain seperti butang untuk kita exit. Okey. Dan kita save borang ini sebagai switchboard. Okey. Jadi kalau anda cuba lihat rupanya seperti ini. Namun begitu kita masih ada item-item di sebelah ini. Okey. Jadi antara edit yang kita perlu buat lagi, okay, kita pergi kembali kepada design view. Okay, kita pergi pada form dan kita nyatakan caption ini sebagai switchboard. Kemudian kita allow datasheet view, kita kata no. Design view, ini datasheet view kita letak no. Pivot table view kita letak no. Scroll bar supaya dia tidak boleh scroll, kita letak no neither. Record selectors, kita tidak perlu pada record selectors di dalam switchboard ini. Navigation button tu kita letakkan no. Auto center kita letak yes. Border style kita letakkan thin. Okay, fit to screen kita letak no. Okay, kalau kita cuba lihat, okay, dia tidak ada scroll. Okay, kita save borang ini. Kemudian untuk kita hilangkan beberapa perkara seperti kita boleh edit, kita menaraikan access objects supaya aplikasi kita lebih kemas seperti ini. Maka kita ini kita dah save, kita boleh tutup. Kita pergi kepada file, dan ini bergantung kepada versi Microsoft Access anda. Kita pergi kepada file, kita klik options. Selepas itu kita klik current database. Okay, dan kita boleh namakan aplikasi kita supaya dia akan keluar di situ. Kemudian kita pilih display form sebagai switchboard, iaitu yang kita baru buat sebentar tadi. Kita untick display navigation pane dan kita klik overlapping windows. Selepas tu kita boleh exit dan